Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya berada di Muar, Johor untuk buat pemasangan antena parabolik dengan modem Wi-Fi lah. So kawasan ini kawasan yang terlindung daripada signal. So untuk signal yang kita ada pun dekat handphone 4G dekat luar rumah ni pun dalam keadaan satu bar dan kadang-kadang hilang lah dia punya bar dia kalau tengok dekat sini. So untuk situasi ni kita akan buat pemasangan untuk antena dengan modem Wi-Fi lah. Kalau kata modem Wi-Fi tu kita akan buat pemasangan dengan antena. Ni adalah modem Wi-Fi yang kita akan guna nanti. Antena pula kita akan gunakan antena hyperbolik jenis yang macam ni. So kawasan sini sesuai lah untuk kita guna antena hyperbolik ni. So kalau kita tengok dekat sini situasi dia untuk rangkaian 5G tu rasa boleh diterima, tapi tak pastilah, kita tak boleh nak janjikan sebab kawasan pun dalam kategori yang terlindung daripada pokok-pokok untuk dapatkan signal. So saya nak masukkan modem Wi-Fi ni, saya nak set up dulu untuk kita pasang dulu dia punya apa-apa yang patutlah, tengok tempat mana yang sesuai. Saya nak test dulu tengok dekat JB ke kat sini? Kat mana? Waduh, JB kat mana? Cudang. Target pemasangan kita hari ni adalah untuk rangkaian 5G lah. Kalau kita tengok sekarang ni saya dah lock band 28 dengan N78 ni. So lampu masih lagi LTE ni. So kita tekan kepada bahagian lock 5G ni dan kita tengok dekat sini boleh dapat kepada rangkaian 5G lah. Signal kita nampak naik kepada 5G dan lampu pun dah tukar kepada lampu 5G. So untuk situasi kawasan sini kita boleh guna kepada rangkaian 5G. Tapi kita tengok daripada signal sini dia ada tak berapa nak cantik lah, signal dia tak berapa nak stabil. Sekejap lagi kita akan buat pemasangan untuk antena lah bagi dapat kepada rangkaian yang 5G yang stabil. So 5G dia kalau kita tengok tak berapa nak menarik dia punya signal. So jom kita pergi buat pemasangan untuk antena bagi stabil. Untuk rangkaian 5G ni kalau kata kita buat speed test memang dia tak boleh nak dapat signal yang okey lah, dia tak berapa stabil. Untuk speed tu kadang dia boleh dapat, kadang tak boleh dapat. Nampak speed dia pun tak berapa nak menarik lah. Sebabnya dalam keadaan dia tak berapa nak okey sangat dia punya signal ni. So kita nak kena buat pemasangan antena parabolik juga dekat modem Wi-Fi tu. Dan lepas tu nanti kita akan tengok lah dia punya speed dia tu macam mana. So dia punya signal download untuk 5G ni pun 6 Mbps saja yang kita boleh dapat. Dan upload pun agak slow, tak dapat kepada satu lebih lah. Situasi dia rangkaian 5G dekat area sini memang dalam kategori tak diterima lah. Dia terima tapi dalam keadaan tak berapa nak stabil. So jomlah kita buat pemasangan untuk antena parabolik dan kita akan sambung kepada modem Wi-Fi. Let's go gang. Antena parabolik ni saya dah sambung dah dengan modem Wi-Fi dan tadi pun saya dah siap setting apa semua. So dah tengok lampu 5G tu menyala dalam keadaan yang stabil lah. Untuk bacaan signal kalau kita tengok dekat sini memang dah okey. Sudah dapat kepada signal yang menarik lah. Cuma dia ada main-main sikit tapi dalam keadaan yang stabil. So tak ada masalah macam tadi lah, tak ada berwarna merah apa semua. So kita akan pergi kepada bahagian speed test pula.
Untuk kelajuan internet sini saya gunakan SIM card daripada Telco Xtel. Xtel ni dia gunakan kepada rangkaian U-Mobile lah. So untuk data dia apa semua memang kepada unlimited speed lah. Untuk kelajuan dia unlimited speed. Untuk data dia ada data lah. Sebab sekarang ni saya gunakan untuk rangkaian Xtel ni, dia gunakan rangkaian U-Mobile. Dan kalau kita tengok dekat sini, speed untuk 5G boleh dapat lebih kurang dalam 200 Mbps lebih. Dan upload pun okey dah, tak ada masalah. So untuk situasi dekat sini, kawasan sini, kalau nak guna kepada internet memang kena guna kepada rangkaian Wi-Fi lah. Sebab handphone memang dah kalah dah. Handphone memang tak ada langsung 4G ke 5G memang tak akan naik langsung dekat sini. Sebelum ni tuan rumah ni memang ada gunakan modem Wi-Fi lah. So modem Wi-Fi yang dia guna ni modem Wi-Fi daripada Telco Unify. So untuk Telco Unify yang dia pakai ni, dia pasang modem tu dekat dalam bilik. So speed dia pun tak berapa nak cantik lah, hanya boleh pakai lah. So lepas ni dia boleh tutup lah untuk Unify yang ni. Sebab Unify ni nak dapat 10 Mbps pun memang orang kata tak berapa nak okey, tak berapa nak laju. So untuk situasi sekarang ni kita dah tukar kepada modem G10IQ ni dengan gunakan antena parabolik, dapat kepada signal 5G. Apa-apa device yang ada dalam rumah ni saya minta tuan rumah terus test lah dengan Wi-Fi yang kita guna ni. So untuk pemasangan kita ni pun dah selesai lah, dah tak ada apa-apa lagi isu yang signal sangkut ke internet lag apa semua. Tuan rumah dah test, semua dah okey. So yang mana yang berminat untuk buat pemasangan ni boleh pergi dekat ruangan description, ada saya punya nombor telefon. Boleh kita buat pemasangan untuk antena parabolik, Starlink ke apa-apa masalah untuk rangkaian internet lah. Okay, so sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. Yang mana belum subscribe lagi saya punya channel, boleh subscribe. Dan Facebook saya juga TikTok lah. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.